Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pertama sekali, saya merafakkan tahmid kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaannya mengizinkan berlakunya pertemuan yang bermakna ini. Lantaran itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Menteri, Timbalan Ketua Setiausaha, Datuk DG, VC-UM, VC-VC, pengurusi-pengurusi lembaga, tuan-tuan dan puan-puan serta para mahasiswa-mahasiswi yang berkumpul di pagi yang mulia ini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam kesedaran dan keinsafan bahawa langkahan ke hadapan bagi tahun 2024 adalah mencabar dan mendebarkan. Saya cuba mengaturkan komposisian tetapan minda yang optimistik. Tahun 2024 adalah tahun penting yang menyaksikan pelbagai impak dan implikasi yang muncul natijah daripada perubahan global yang berlaku. Arah aliran semasa global yang berkembang dalam nuansa post-normal times yang ditandai 3C, contradiction, complexity, and chaos, yang hadir secara serentak dalam kadar kepantasan speed yang meningkat dan skala yang menguncup, memungkinkan kemunculan fenomena visible ignorance, suatu gejala yang akan membawa kepada creative destruction. Mau tidak mau, kita perlu menerima hakikat bahawa perubahan adalah tidak terelakkan. Perubahan adalah aktor utama di pentas sejarah. Perubahan zaman menjengah ke kaki kehidupan dengan mengusung bersamanya cabaran baru. Untuk masa kini dan masa hadapan, penting bagi golongan pendidik, para cendekiawan dan warga pendidikan tinggi untuk menyemangati zeitgeist atau kesedaran zaman. Oleh yang demikian, sikap adaptif terhadap perubahan adalah suatu keperluan masa kini, di samping keupayaan penilaian kritis bagi menyaring dampak perubahan dalam zaman yang penuh dengan paradoks ini. Begitu juga dengan tahun baru 2024 yang baru menjengah ini. Hari ini, untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, genap sebulan saya menjejakkan kaki di Kementerian Pendidikan Tinggi ini. Pastinya saya agak gugup dan dalam bahasa orang utara, ketak sikit. Dan pastinya saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan dalam masa yang sama, berhutang budi kepada Yang Berhormat Kekanda saya, Datuk Seri Khalid Nordin. Walaupun beliau nampak lebih muda, tapi dia nampak dia adalah kekanda saya.
mantan Menteri Pendidikan Tinggi atas dharma bakti beliau sepanjang mengemudi kementerian ini. Perubahan teraju kementerian berkemungkinan menyaksikan perubahan lenggok kepimpinan. Dia mungkin menari cara lain, mungkin saya menari cara lain, tapi di atas pentas yang sama. Namun yakinlah bahawa semangat kecemerlangan yang dirintis akan dilanjutkan kesinambungannya demi mempertingkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Ini diperingatkan oleh saya, oleh mantan VC UKM Tan Sri Anwar baru-baru ini dalam siri retreat kita. Saya faham akan kerisauan dalam kalangan komuniti pendidikan tinggi. Bimbang jika sekali air bah, sekali pantai berubah. Bimbang jika berlaku perubahan besar kepada dasar yang telah dirangka sebelum ini, apabila saya menerajui kepimpinan kementerian ini. Bimbang akan menjejaskan kesinambungan pelaksanaan dasar dan inisiatif yang telah direncana. Bimbang bila kita akan sampai ke sasaran. Bila kita akan sampai ke sasaran jika asyik menekan butang reset bila menterinya bertukar. Sementara mantan Menteri Pendidikan Tinggi yang telah meletakkan kementerian ini di landasan yang tepat dengan pengenalan gagasan hala tuju yang mantap. Batu aras atau milestone pertama telah diletakkan oleh beliau. Kini tibalah masanya untuk saya memacu kementerian ini untuk menuju ke batu aras atau milestone seterusnya. Saya cukup sedar bahawa kita tidak bermula dari nil atau dari kosong. Perencanaan agenda dan kerangka dasar yang diatur dan diungkap dalam dokumen-dokumen seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025, Pendidikan Tinggi, dan Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Malaysia 2023-2025 akan terus dijayakan. Untuk makluman bersama, seminggu yang lalu saya berperan serta dalam wacana strategi KPT yang menghimpunkan Barisan Pengurusan Kementerian Pendidikan Tinggi, pimpinan institusi pendidikan tinggi awam dan swasta, politeknik dan college community, serta wakil-wakil industri. Sesi yang diadakan di World Trade Center Kuala Lumpur itu turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita. Dan kita rasa sungguh bertuah kerana beliau memilih KPT sebagai antara kementerian pertama yang disantuni seterusnya menuangkan aspirasi beliau dalam konteks pendidikan tinggi negara. Alhamdulillah, beliau pilih KPT sebagai kementerian pertama yang beliau santuni. Dalam konteks wawasan negara, hadirnya gagasan Malaysia Madani sebagaimana digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyentak benak dan nurani kita. Menuntut kita mengulang lihat proses dan pengamalan kependidikan kita selama ini. Manakala dari satu sudut yang lain pula, kita menyedari akan cabaran dalam mengemudi bahtera kependidikan tinggi negara, bebanan dan tanggungjawab kita bersama cukup berat dan melelahkan. Oleh yang demikian, kesiapsiagaan seluruh warga KPT adalah dituntut. Sebagai menggerakkan langkahan tahun 2024, kita harus bermula dengan landasan asas kita yang akan menentukan kejayaan dan keberhasilan gerak kerja yang dilakukan. Asas utama kita adalah bermula dari dalam. Bermula dengan diri kita masing-masing. Bermula dengan setiap warga
bermuafakat dalam pembinaan suatu pasukan yang padu, mantap dan tangkas, dan menganjak mentaliti I kepada we. Maka seluruh jentera pentadbiran merangkumi jabatan dan agensi serta institusi pendidikan tinggi perlu melazimi budaya ilmu dan budaya wacana, meraihkan kebebasan akademik, kemerdekaan berfikir dan berekspresi, serta tekal atas landasan dan prinsip kritis hormat dan teguh berpegang kepada nilai intellectual integrity. Kita di KPT sebenarnya menggalas bebanan tanggungjawab berat terhadap masyarakat. Justru tanggungjawab bersama ini harus dilunaskan dan dituntaskan menerusi gerak kerja berpasukan dengan prinsip collaboration, coordination dan cooperation. Tidak kira siapa anda, sama ada pengurusan tertinggi, para pensyarah, kaki tangan bukan akademik, staf sokongan, para pelajar, ibu bapa, alumni dan rakan-rakan strategik pendidikan tinggi negara, sahutlah suara ini. Suara untuk bergerak sebagai satu pasukan dan berdasarkan kepada collaboration, coordination dan cooperation. Hakikatnya, kerja berpasukan dalam suatu ekosistem penyampaian perkhidmatan menerusi kementerian ini menuntut kebersamaan dan kesatuan pemikiran, kesatuan hati dan kesatuan tindakan sebagaimana diungkapkan oleh pemikir dan filosof Malik bin Nabi ketika mana beliau melihat bagaimana sebuah kualiti sesebuah masyarakat itu dapat mampu menggerakkan suatu perubahan secara bersama. The human group acquires the quality of society when it starts moving. That is to say, when it begins changing itself in order to achieve its goals. This event coincide in the historical perspective with the moment when civilizational emerges. Saudara dan saudari sekalian, ketika mana menyampaikan amanat dalam wacana pelaksanaan strategi KPT pada 5 Januari 2024 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perihal keutamaan untuk teguh di landasan asal kita sebagai satu bangsa yang berbudaya. Dalam kegairahan kita mengejar dan mendakap kemajuan, nilai dan jati diri tidak boleh diabaikan. Ketika tangan mengacung ke langit, menggapai kecanggihan dan kemajuan, kaki tetap berpijak teguh, berakar di bumi atas landasan nilai budaya dan jati diri kemalaysiaan. Kerangka ekonomi madani yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Julai 2023 menjadi asas kepada beberapa dasar negara yang baru. Antaranya Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12. Begitu juga dengan Belanjawan Madani kedua yang dibentangkan di Parlimen pada 13 Oktober tahun lepas. Kesemua gagasan dasar ini tidak akan berjaya tanpa disokong oleh kumpulan bakat yang mapan dan berkeupayaan. Dan pastinya, institusi pendidikan tinggi adalah embrio kepada pengujudan kumpulan bakat ini yang seterusnya akan berhasil mewujudkan impetus kepada pertumbuhan negara bangsa yang madani. Hadirin yang saya kasihi sekalian, saya percaya kewujudan ekosistem pendidikan tinggi yang segar dan kondusif adalah sangat diperlukan.
sebagaimana gagasan yang diilhamkan oleh almarhum Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan, universiti, pusat keilmuan dan institut pendidikan tinggi sebagai taman ilmu dan budi. Di sinilah tempat menimba ilmu dan membentuk adab dan budi. Sebagaimana disinggung oleh Tan Sri Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Atas. Universiti sebagai kuliah, bukan kuliah. Kuliah bermakna keseluruhannya. Iaitu institusi yang berfungsi dalam membina human faculty, membangun kapasiti manusiawi secara menyeluruh dan berimbang sesuai dengan konsep adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kultivasi dan penerapan Higher Education Capital atau HITCAP adalah diperlukan dalam mencipta kualiti pelajar dan mahasiswa yang bitara. Selaras dengan matlamat asas pendidikan tinggi, pelajar dan mahasiswa yang mencapai HITCAP yang tinggi, menurut kajian Howard Gardner dan Wendy Fishman, cenderung dalam menanggapi pembelajaran di institusi pengajian tinggi dengan sikap exploration, iaitu mempelajari ilmu-ilmu baru dan transformation yang kritis, ketimbang pelajar dengan HITCAP yang rendah, di mana mereka cenderung kekal dalam situasi inertia, iaitu meneruskan sikap ketika di alam persekolahan dahulu dan transaction yang terlalu pentingkan pekerjaan. Apa yang disebutkan, saya ingin kongsi sedikit dalam buku yang ditulis oleh Howard Gardner dan Fishman ini, iaitu dalam buku mereka The Real World of College. Yang HITCAP yang beliau maksudkan di sini ialah bagaimana universiti dapat mengembalikan peranannya dalam membentuk mahasiswa-mahasiswinya. How university can help students think well and broadly, express themselves clearly, explore new areas, and be open to possible transformation. Ini yang dimaksudkan dengan HITCAP ini. Kerana beliau melihat berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh beliau dan Fishman, yang melibatkan lebih daripada 2,000 pemegang taruh bertahun-tahun lamanya. Beliau melihat apa yang sedang dialami oleh institusi-institusi pengajian tinggi di Amerika ini, termasuk di Harvard dan MIT. Dan Sri Azman tahu, yang pernah ke sana, duduk di sana, belajar di sana. Dan mereka mengkaji. Kerana sebelum ini Harry J. Lewis bercakap tentang soal Universiti Harvard yang kehilangan soul-nya dalam buku yang terkenal itu, Excellent Without a Soul. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Dan inilah antara perkara-perkara yang beliau dapati. Perlunya pengembalian semula peranan universiti untuk melihat dalam aspek yang beliau istilahkan sebagai the HITCAP, Higher Education Capital. Ekosistem yang kondusif juga sangat terkait rapat dengan komponen aktif dalam institusi pendidikan tinggi yang saling berinteraksi antara satu sama lain, iaitu warganya, merangkumi pengajar, mahasiswa dan pentadbir. Hubungan antara warga dalam institusi mestilah berlangsung dalam keadaan yang harmoni, dilandasi dengan nilai hormat dan kasih sayang, beradab serta cinta ilmu. Jadi tak perlulah ada surat layang, social media layang dan sebagainya.
Ekosistem yang kondusif di institusi pendidikan tinggi juga sangat terkait dengan konteks keberadaannya di sesuatu lokasi agar ia tidak terpisah dari alam dan masyarakatnya. Dalam arti kata lain, institusi tidak boleh terisolasi daripada persekitaran masyarakat setempat dan lingkungan alam yang mengelilinginya. Institusi pendidikan tinggi mesti menyumbang kembali untuk kemanfaatan masyarakat. Ekosistem juga pastinya tidak dapat lari daripada kecemerlangan akademik, pembudayaan ilmu, penungguhan tradisi intelektual dan penerokaan penyelidikan pengetahuan baru. Saya ingin melihat beberapa anjakan dalam membina kemenjadian tradisi keintelektualan di universiti, politeknik dan college community. Justru ingin mengusulkan beberapa saranan seperti berikut. Pertama, penghasilan penjilidan dan penerbitan korpus ilmu mengikut disiplin ilmu dan kebitaraan institusi. Perbukuan dan penerbitan adalah lambang keunggulan institusi pendidikan tinggi, manakala penjilidan korpus dan leksikon pula adalah simbol ketekunan akademik. Kedua, program-program perkadiran kepimpinan muda, nurturing young leaders, sudah tiba waktunya untuk universiti dan institusi pendidikan tinggi bersama-sama memikirkan kaedah dan strategi melahirkan para pemimpin masa depan negara yang punya kualiti keilmuan, keterampilan dan kompetensi akademik, keteguhan dimensi moral dan berwatak global dan lokalnya. Ketiga, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, profesornya ada sini, AKAP, bertanggungjawab dalam menyediakan program kepimpinan sama ada bidang kepimpinan akademik maupun institusi. AKAP perlu ditingkatkan kualiti, dioptimalkan kompetensi, serta diluaskan fungsinya untuk tujuan latihan kemantapan keilmuan, Center of Excellence, dan menjadi pakar rujuk kepimpinan IPT serantau. Dan kalau boleh, di peringkat antarabangsa. Berdasarkan pada pengalaman-pengalaman saya yang lalu, sepanjang setahun menjadi Menteri Luar, saya melihat bagaimana masyarakat antarabangsa melihat Malaysia sebagai contoh model yang terbaik untuk diikuti. Keempat, penganjuran secara rutin dan berkala program Festival of Ideas yang dihasratkan agar dijalankan secara tahunan bagi mengumpulkan kesemua hasil penyelidikan dan maklumat kajian di institusi pengajian tinggi masing-masing. Di samping pengaturan pelbagai platform keilmuan seperti seminar, persidangan akademik, dialog, simposium, bengkel dan sebagainya. Dalam masa yang sama, juga festival ini diharapkan dapat mengenal pasti dan memperkenalkan kearifan lokal dan wisdom tempatan. Warga pendidikan tinggi yang saya kasihi sekalian, di KPT, kecemerlangan bukan suatu pilihan. It is not an option. Kecemerlangan adalah suatu kemestian. Dalam kerangka gerak kerja berstrategi, seringkali kita mengadaptasi model-model strategi tertentu yang difikirkan mampu membantu melonjakkan kecemerlangan. Namun, yang menjadi kekhawatiran saya adalah gejala seperti yang disebutkan oleh Tan Sri Nur Azlan, yang diambil daripada profesor kami sewaktu kami di Harvard dulu, Matt Andrew, yang mengingatkan kita, jangan sampai berlaku gejala isomorphic mimicry. Apa dimaksudkannya? Iaitu kita ingin kelihatan gah, justru meniru yang lain, ikut pendekatan dan cara yang lain. Namun hakikat esensinya sifar. Ada kalanya kita ingin mengikut apa yang menjadi amalan terbaik daripada institusi, kerajaan dan industri yang lain. Replicating processes
system and the so-called best practices. Yang membawa seolah-olah kelihatan berkemampuan. We are capable of doing that. Tetapi sebenarnya kita tidak mampu. Sebenarnya kita cuba menyembunyikan kelemahan-kelemahan sendiri. Karena kita gah dengan kedudukan kita. Kita mahu meletakkan universiti yang ternama di dunia. Tetapi secara esensinya, kita tidak memenuhi beberapa kriteria-kriteria perubahan yang diperlukan. Kedudukan sebuah universiti, quality of the university, governance-nya, tata kelolanya. Dan akhirnya, kita terperangkap dengan segala istilah-istilah besar untuk menjadikan institusi, universiti, politeknik dan sebagainya itu sebagai yang hebat ternama. Tapi sebenarnya dia kosong di dalam. Jadi saya harap kita tidak terperangkap di dalam isomorphic mimicry ini. Tuan-tuan boleh lihatlah dalam social media apa dimaksudkan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Oleh yang demikian, kembali kepada maqasid dan tujuan matlamat pendidikan tinggi adalah suatu tuntutan. Institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi custodian of knowledge. Justru segala tindakan kita perlu berteraskan ilmu, terpandu data dan berbasis pembuktian. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanggal 12 Januari 2024, bersempena dengan tempoh sebulan, sebenarnya genap saya diposisikan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Betapa ia merupakan suatu amanah besar yang dipikulkan di jemala ini. Sejak hari pertama menggalas amanah dan taklifan sebagai menteri, saya menekuni dan mencermati kesemua dokumen penting, khasnya melibatkan strategi dan perangkaan perancangan yang dibangunkan di kementerian ini. Justru saya dapat rumuskan bahawa terdapat 5 dimensi utama yang dapat ditemakan sebagai fokus utama KPT. Selari dengan matlamat dan hasrat yang dirangkumkan dalam Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Malaysia 2023-2025. Oleh yang demikian, KPT akan memberi penekanan kepada 5 fokus utama. Pertama, penyediaan bakat terbaik negara. Kedua, pengukuhan ekosistem penyelidikan dan inovasi. Ketiga, pelaksanaan pendekatan baharu, program pemindahan dan perkongsian ilmu. Keempat, pengantarabangsaaan pendidikan tinggi. Dan kelima, pemantapan ekosistem pemboleh daya. Justru, izinkan saya menggarisbawahi, to underline. Bahasa Melayu kan cantik ya. Menggarisbawahi. "20 catatan keprihatinan yang dirumuskan sebagai 20 landasan, ya, bukan ada 20 different landasan, the same landasan, iaitu hasil interaksi, perbincangan, diskusi dengan pelbagai pihak yang pastinya menuju ke arah peningkatan prestasi kecemerlangan pendidikan tinggi negara." Ini bukan idea saya semata-mata. Saya sebutkan dalam pertemuan kita baru-baru ini bahawa saya ingin menjadikan diri saya sebagai seorang murid kepada semua pemikir-pemikir pendidikan negara. Saya sebutkan dalam pertemuan kita baru-baru ini bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi ini, universiti-universitinya, college-college-nya
politekniknya adalah merupakan harta negara, the brain of the nation yang sangat penting untuk kita sama-sama memanfaatkan. Pertama, ada 20 ya. Esensi utama pendidikan adalah tentang pembentukan otak dan watak. Saya dah jelaskan sebelum ini. Kecemerlangan akademik dan keterpujian sahsiah yang merangkumi perkembangan ilmu, pembentukan karakter, pemurnian adab dan akhlak, serta pengukuhan integriti. Oleh itu, pendidikan tinggi negara harus mampu menjadi wahana human transformer dan culture builder. Kedua, anjakan paradigma pendidikan seharusnya seimbang di antara paksi teknologi atau technology centric yang mengutamakan pemerolehan kecekapan materialistik, dan jangan lupa satu aspek yang dibentangkan oleh Profesor Dr. Asma baru-baru ini kepada kita, iaitu satu lagi aspeknya, humanity centric, yang dapat menyemai nilai-nilai kemanusiaan, etika dan moral pelajar. Ini dapat memastikan bakat masa hadapan negara bukan sahaja berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi, malah mempunyai nilai dan budaya watan dalam melahirkan bakat negara yang bercirikan excellence with soul, bukannya excellent without a soul. Ketiga, kemenjadian pelajar dan mahasiswa. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa. Sebagai tanda hormat kepada mahasiswa-mahasiswa, kerana esensi asas universiti itu ialah mahasiswa dan mahasiswinya, pelajar-pelajarnya itu. Bagi memacu negara sebagai sebuah negara maju, maka tidak boleh tidak, kita mesti memastikan bahawa bakat yang kita lahirkan bukan sahaja berpendidikan tinggi, tetapi juga berkemahiran dan holistik sifatnya. Kita ingin membangunkan insan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi merupakan intelek manusiawi, penyelesai permasalahan dan inovator kreatif kepada isu-isu masyarakat. Justru, sasaran melahirkan pelajar dan mahasiswa bitara, dalam arti kata mempunyai sifat dan karakter unggul, berketerampilan, kompeten dan progresif. Kerana ini penting, saudara saya sekalian. Kerana kita berada dalam satu zaman yang sangat berlainan. Berlainan paling tidak waktu zaman saya sebagai contoh dengan zaman mahasiswa-mahasiswi yang ada kini. Kerana mereka dilingkungi kehidupan mereka dengan kecanggihan teknologi. Termasuklah AI. Bagaimana AI akan mempengaruhi the role of human and the role of machine. Dan ini diingatkan oleh kebanyakan pakar-pakar dunia ini yang memikirkan apa akan terjadi kepada masa depan mahasiswa-mahasiswi kita, generasi-generasi masa kini. Ia akan meneruskan kehidupan mereka di masa akan datang. Ia akan membentuk wajah dunia di masa akan datang. Di mana persoalan antaranya ialah tentang nilai, tentang kuasa baru yang ada daripada AI ini. Dan bagaimana kita dapat menggabungkan antara faktor kemanusiaan dan faktor mesin yang ada di hadapan kita itu yang akan menjadi penyelesai, hampir-hampir akan menjadi penyelesai kepada segala permasalahan manusia. AI itu bukan lagi AI, tetapi bersifat neuron sifatnya. Yang bersifat generatif. Neuron itu apa? Dia boleh memahami apa kehendak penyelesaian manusia. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana manusia akan membuat keputusan-keputusan penting. Sebagai contoh,
AI akan memberi jawapan kepada setiap permasalahan. Ketika mana saudara hendak mencari jalan antara mana tempat yang terbaik untuk sampai ke Universiti Malaya. Daripada hotel, dulu kalau contoh daripada Hotel Pullman dan sekarang ini adalah Hotel Wyndham. AI akan menceritakan kepada kita bahawa ada dua kemungkinan untuk saudara pilih. Iaitu ikut jalan di atas ataupun turun ikut jalan di bawah. Sama ada ikut ke utara ataupun ikut ke selatan. Tetapi bagi manusia yang ada kemahiran yang lain, dia tahu bahawa antara memilih dua ini, sebenarnya dia hanya boleh berjalan kaki untuk sampai ke Universiti Malaya. Kan dari hotel tu belakang, di lepas tu. It takes you more than probably 5 or 10 minutes to reach here if you follow AI. But if you walk, probably you take about 5 minutes to reach here. I mean, apa yang saya nak sebutkan ialah bagaimana peranan untuk kita melahirkan mahasiswa yang ada keseimbangan antara duanya. Keempat, sektor pendidikan tinggi bukan hanya untuk meningkatkan kapasiti individu dan membuka peluang untuk mempertingkat tahap sosioekonomi keluarga. Malah juga sebagai penggerak ekonomi negara melalui inovasi penyelidikan dan pembangunan kompetensi bakat negara. Kelima, penguasaan multibahasa dan kemampuan mengartikulasi idea. Justru penguasaan bahasa Melayu adalah sesuatu yang tidak dikompromikan sebagai warga Nusa yang teguh jati diri nasionalnya. Di samping penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama komunikasi antarabangsa. Malah bahasa-bahasa lain dunia juga wajar untuk dikuasai. Penguasaan bahasa adalah penting, memandangkan ia adalah salah satu aspek kepintaran manusiawi yang mempengaruhi kebolehan menakul dan mengartikulasi idea. Keenam, kita perlu memperkukuhkan pembangunan dan penyampaian kurikulum selaras dengan agenda kelestarian global atau Global Sustainability Agenda. Khususnya agenda Sustainable Development Goals oleh United Nations dan agenda Education for Sustainable Development oleh UNESCO. Aspek pendidikan berasaskan nilai dan kelestarian global, value-based education and global sustainability perlu disepadukan dalam mekanisme jaminan kualiti di bawah agensi kelayakan Malaysia MQA. Dan saya telah pun juga sebutkan bahawa MQA juga perlu ada flexibility-nya juga dalam membuat penilaian-penilaian yang terbaik. Ketujuh, pengukuhan akhlak dan integriti akademik. Hakikat ilmu sebagai kehadiran dan ketibaan makna adalah perlu dihayati dalam mewujudkan intellectual humility yang sebenarnya suatu kondisi yang kondusif ke arah penggalian khazanah ilmu dan penerokaan pengetahuan baru. Bertitik tolak dari sini, maka agenda R&D akan berlaku dengan baik dan berimpak dan menatijahkan ROI atau Return of Investment dan ROV atau Return of Value. Maknanya, kalau ada kepakaran itu, ada kepakaran di UKM, ada kepakaran di UM, ada kepakaran di UTM, di UAE dan sebagainya. Dan kepakaran itu ada kepakaran bersama. Maka laksanakanlah dalam semangat intellectual humility untuk bersama-sama berkongsi dan memberikan hasil yang terbaik. Bukannya meletakkan garis-garis teritorial. This is my area. I'm the most specialized in this part. You know not. Sorry, dia bahasa kan. Maksudnya kamu tak tahu apa-apa tentang bidang saya. Tapi kalau sekiranya dapat dikumpulkan bersama, nescaya dia akan memberi hasil yang baik. Ke-8, keupayaan menangani krisis minda dan ilmu serta kemampuan melakukan mitigasi terhadap perbezaan pandangan melalui kesedaran etika dan adab berbeza pendapat.
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pendidikan adalah proses membina otak dan watak. Masyarakat terpelajar juga sering terbeban menderita penyakit intellectual arrogant yang mengheret mereka ke lembah ketertupan minda, captive mind. Kesembilan, menyemai nilai dan budaya ilmu, melazimi wacana, budaya pembelajaran atau learning culture dan budaya kesarjanaan dalam kalangan warga KPT dan institusi pendidikan tinggi. Budaya dan kelaziman ini harus menjadi ethos seluruh warga KPT dan ia diterjemah dalam kesungguhan warga menelaah dan menekuni karya-karya besar para ilmuwan dan sarjana, bukan sebaliknya hanyut dalam budaya sensate and hedonism. Kesepuluh, institusi harus melakukan jaminan kerjasama bermakna bagi pihak industri, bagi memastikan graduan yang dilahirkan dapat memenuhi kehendak dan keperluan sebenar industri. Bukan bermaksud mengheret pendidikan tinggi ke kancah komersialisasi atau menjadikan pendidikan sebagai hak milik mutlak industri. Namun, kebolehpasaran pelajar dan mahasiswa adalah salah satu unsur kemanfaatan dan praktis ilmu dan kemahiran yang menjadi natijah bagi pembelajaran ilmu pengetahuan. Penekanan terhadap inisiatif kebolehpasaran harus juga selaras dengan The New Industrial Master Plan 2030. Ke-11, KPT bukan hanya bertanggungjawab membangunkan bakat dalam kalangan warganya, bahkan juga mempunyai tanggungjawab besar untuk memberdayakan komuniti dan industri melalui program pemindahan dan perkongsian ilmu atau Knowledge Sharing and Transfer Program. Ini semua akan membawa nilai tambah penting kerana hasil penyelidikan dan keilmuan yang dijana oleh IPT dipulangkan semula kepada masyarakat dalam bentuk yang memberi manfaat dan kebaikan supaya limpahan manfaat tidak hanya dirasai oleh warga IPT, malah turut dinikmati oleh industri dan komuniti selaras dengan konsep Malaysia Madani. Ke-12, peningkatan secara optima keupayaan dan ketangkasan mengejar dan mendakap perubahan. Letusan industri, revolusi industri 4.0 atau IR 4.0, ledakan kecerdasan, artificial intelligence dan kecanggihan transformasi digital memungkinkan gejala keterciciran sekiranya kita berkira-kira dalam menyertai arus baharu yang maha pesat ini. Oleh yang demikian, institusi pendidikan tinggi harus sentiasa peka dengan perubahan dan tangkas mendepaninya untuk menuntaskan kemanfaatan bagi pembinaan generasi kalis masa depan. Penyediaan bakat dalam bidang-bidang baharu seperti kecerdasan buatan, AI, teknologi disruptif, jadi disruptif, dan digital akan menjadi fokus utama. Ke-13, pengukuhan dan pemerkasaan TVET dan work-based learning. Proses pendidikan dan latihan TVET ini harus memberi penekanan utama terhadap amalan industri terbaik yang kompeten, tidak jumut dan sesuai dengan perkembangan kepesatan semasa industri. Di sini, peranan dan tanggungjawab besar Politeknik, Ketua Pengarah Politeknik ada di sini, serta college community dalam melahirkan graduan TVET berkemahiran tinggi sangat diperlukan. Ke-14, menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan serantau dan antarabangsa. Pastinya cita-cita bagi menciptakan negara kita sebagai hub pendidikan perlu mengambil kira dimensi utama kependidikan tinggi negara, seperti prasarana yang lengkap, kualiti pendidikan yang cemerlang, dan pendidikan perkhidmatan yang tangkas dan sistem penyampaian yang cekap. Ke-15,
menuju proses pengantarabangsaaan, KPT bertanggungjawab dalam memastikan sistem pendidikan tinggi Malaysia adalah berkualiti dan seimbang di peringkat antarabangsa. Kita juga perlu merangka strategi pengantarabangsaan yang lebih menyeluruh dan berdaya saing. Bukan sahaja untuk menarik pelajar antarabangsa, bahkan juga sebagai pusat ilmu sejagat yang menghimpunkan bakat penyelidik dan saintis serantau dan global. Dan saya tekankan sekali lagi, itulah antara pengalaman-pengalaman yang saya kumpul semasa menjadi Menteri Luar. Apabila ada di kalangan penyelidik-penyelidik yang hebat, mahu berada di Malaysia. Ke-16, keupayaan dalam menimbang neraca keutamaan atau how to prioritize. Bagaimana melakukan imbangan keutamaan dalam model COVID 4 quadrant. Saya sebutkan ini kerana kita perlu ada sesuatu yang penting untuk kita berikan keutamaan. Ketika mana universiti, politeknik, college community sebagai contoh, menghadapi suasana yang memerlukan kesegeraan untuk kita melangsaikan sesuatu masalah. Kalau sekiranya kita mengikut pendekatan-pendekatan biasa sedangkan kita tahu bahawa isu itu adalah isu yang sangat mustahak, yang merupakan isu yang sangat esensi ataupun essential. Dan kita tahu sekiranya ada halangan-halangan tertentu, halangan birokrasi sebagai contoh, maka perlu dicari jalan yang terbaik untuk menyegerakan. Dan ini yang disebut oleh Stephen Covey. Sebahagian besar tuan-tuan dan puan-puan telah pun mengikuti apa yang disebutkan oleh Stephen Covey dalam Seven Habits of Highly Effective People. Andai MC pun dah baca buku tu. Saya harap kita ambil beberapa penegasan. Walaupun buku itu telah ditulis begitu lama. Tetapi pendekatan yang diberikan oleh beliau. Bagaimana kita menyelesaikan sesuatu masalah. Bagaimana kita meletakkan antara keutamaan yang disebut sebagai urgent and important. Ia urgent dan benda yang tidak penting. Not urgent, bagaimana kita meletakkan. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh COVID 4 quadrant sebagai peringatan balik. Sebagai contoh, memberikan pedoman 4 kuadran, iaitu kuadran pertama apa dia? Kita tahu bahawa ianya adalah sesuatu yang urgent dan important. Apa katanya? Do it. Maksudnya, do it immediately. Kuadran yang kedua, ya, not urgent, not really urgent, but it's important. Not urgent, important. Apa katanya? Schedule it. Atau orang kata schedule it. I pronounce it as schedule. Or you plan. Plan. Kuadran ketiga, urgent, but not important. Yeah. Urgent, but not important. Delegate it. Jadi sebagai menteri kadang-kadang saya bagi kepada timbalan menteri saya lah untuk wakil. Sebagai contoh ya. But I don't mean that. I mean, it is important. It is urgent. Quadrant 4. Not urgent and not important. Not urgent, not important. Makanya, apa dia? Delete it. Tapi yang itulah kadang-kadang kita nak yang ni tak betul. Dia rasakan bahawa itu yang paling penting. Kenapa? Kerana zaman telah berubah. Cabaran-cabaran telah berubah. Kita masih hidup. Yang kita ni yang masih muda ni,
Kita ingat kita hidup macam lama, sedangkan perubahan yang ada di hadapan kita sudah berubah. Yang memerlukan kesegeraan. Hal-hal yang berkaitan aspek kepengurusan dan pelaksanaan projek pembangunan di institusi pendidikan tinggi misalnya. Ya, kita kena tanya, mengapa tertangguh? Mengapa tiada progres? Apa masalahnya? Mengapa kerana birokrasi berlaku? Kesemua ini wajar mendapat tempat dalam neraca pertimbangan keutamaan kita. Ke-17. Sekali lagi ya. Kepimpinan IPT perlu berani melakukan perubahan dan dalam menangani kerenah birokrasi. Dengan melakukan anjakan paradigma bagi mendepani dunia pasca normal ini. Justru lebih kelonggaran perlu diberikan kepada kepimpinan IPT. InsyaAllah. Kita duduklah bincang bersama. Terutamanya di peringkat universiti dan politeknik dalam merencana wadah berinovatif demi memperkasakan kualiti graduan kita untuk bersaing di persada antarabangsa. Ke-18, secara serius mewujudkan budaya performance excellence dalam kalangan warga di institusi pendidikan tinggi negara. Strategi memastikan kesinambungan keberhasilan dan kejayaan di tengah-tengah suasana perubahan yang pesat. Di sinilah perlunya pendekatan doing the right things and doing things right. Saya tidak mahu nak bahaskan, tapi pergilah baca tentang teori performance excellence ini. Iaitu justru prinsip speed, excellent, quality mesti diterapkan dalam gerak kerja dalam kesemua institusi yang diselia KPT. Ya, doing the right things, doing things right ni. Kalau siapa membaca Peter Drucker dulu, orang muda macam kami zaman dulu, Peter Drucker sampai ada yang mengatakan Peter Derhaka. Ya, tapi this is the view yang dia sebutkan. Saya masih ingat lagi apabila Peter Drucker menyebutkan management is about doing things right. Manakala leadership is doing the right thing. Jadi you think. Ke-19, membangun kerjasama pintar melalui pendekatan whole of the nation approach. Khasnya melibatkan gunasama kepakaran perkongsian platform antara kementerian dan agensi kerajaan. Sebagai contoh, kerjasama KPT mesti dapat mengoptimumkan penggunaan kepakaran tenaga pakar daripada KPT dan penyediaan peluang pekerjaan untuk graduan dalam bidang STEM. Begitu juga dengan kerjasama KPT MITI dalam memastikan graduan serta kebolehpasaran dalam industri adalah selari. Tengku Zafrul berjumpa dengan saya baru-baru ini. Kita merancang bersama-sama. Saya kata kita tidak boleh lagi duduk di dalam suasana isolasi. Kementerian MITI memikirkan tentang pelan apa yang perlu dibuat oleh dia. Manakala kita pula KPT melahirkan graduan-graduan yang tidak ada kaitan dengan apa yang diperlukan oleh negara dari sudut industrinya. Alhamdulillah, beliau telah pun menyatakan bahawa akan ada MOU bersama MITI dan KPT nanti. Ini adalah satu pendekatan terbaru yang kita lakukan, kerjasama antara kementerian. Ke-20, sektor pendidikan tinggi negara perlu inklusif dan terbuka kepada semua kelompok, termasuklah golongan, jangan lupa golongan OKU. Golongan OKU ini juga terdiri daripada pelajar, pensyarah dan kaki tangan IPT. Dalam hal ini, KPT harus sentiasa peka dan mengambil maklum mengenai keperluan khas bagi golongan OKU dan menambah baik infrastruktur mesra OKU. Ada saya pergi tengok beberapa tempat. Keperluan OKU itu kurang. Tetapi baru-baru ini saya pergi ke UMS. Ya, saya nak cerita bukan yang tunjuk kad dekat saya tu. Ya, saya menekuni mereka. Saya terus tunggu.
Ada kata, Tok, jangan pergi. Saya kata, no. I want to meet them. Bukan itu saja ya. Tapi yang saya sebutkan macam di UMS baru ni, dia ada satu asrama yang disediakan, yang menyediakan untuk keperluan OKU, dan saya lihat bagaimana fasilitis yang disediakan OKU, dan saya yakin begitulah juga dengan IPTA yang lain. Apa yang saya nak sebutkan di sini, kalau ada kekurangan-kekurangan itu, tambah ya kekurangan-kekurangan bagi membolehkan pelajar-pelajar atau kaki tangan yang OKU ini dapat bergerak dengan bebas, dengan senang di persekitaran kampus kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berpandangan kita perlu mengetahui tahap sebenar pencapaian pendidikan tinggi negara ini secara jujur dan terbuka. Jawatankuasa menyemak dan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi nasional atau National Review Committee yang ditubuhkan pada tahun lepas telah memperhalusi dasar semasa dan mengemuka saranan penambahbaikan bagi tempoh jangka pendek dan jangka sederhana. Jadi saya tak nak tubuh satu lagi jawatankuasa. Cukup jawatankuasa itu kerana matlamat yang dibuat tahun sudah adalah matlamat nasional. Dan NRC telah menyediakan landasannya. Namun skop dan terma rujukannya tidak termasuk dalam hala tuju jangka panjang. Maka kita akan garap semula dan bagaimana kita menjadikan dapatan-dapatan daripada NRC ini untuk kita bawa ke hadapan. Pada masa yang sama, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2015-2025 akan tamat pada tahun hadapan. Jadi saya kira pada tahun ini sudah tiba masanya untuk kita merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia yang baharu sebagai lanjutan dan kesinambungan pelan tersebut. Oleh itu saya minta supaya pelan baharu yang akan dibangunkan ini mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang lebih menyeluruh. Dalam konteks Malaysia, mungkin kita tidak memerlukan satu suruhanjaya khusus ditubuhkan untuk meneliti pencapaian pendidikan tinggi Malaysia berbanding negara serantau seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia. Dan seterusnya memeta hala tuju pendidikan tinggi untuk satu tempoh yang panjang. Memadai dengan penubuhan satu kumpulan pakar bagi meneliti perkara tersebut. Sehubungan dengan itu, saya beri masa selama 11 tahun. Saya beri masa selama 12 bulan kepada kementerian untuk mendiagnosis tahap pencapaian pendidikan tinggi kita secara menyeluruh. Kita perlu membedah siasat untuk mengenal pasti isu dan punca sebenar kepada permasalahan yang berlaku. We have to address the core and not the peripheral issues. Dengan cara itu, kita akan dapat maklumat yang tepat untuk merangka strategi jangka panjang pendidikan tinggi negara yang akan dimaktubkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara yang baharu selain daripada yang telah pun dilaksanakan melalui NRC kita. Di samping itu, saya sendiri bersama-sama Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Mustafa dan pengurusan tertinggi KPT akan turun padang. Ya, jangan turun padang. Saya kadang-kadang saya tidak berapa minat turun padang. Seolah-olah pemimpin di situ, rakyat di sini. Ini tradisi saya waktu Menteri Besar dulu. Saya seringkali berada bersama dengan rakyat di mana-mana pun dengan satu program yang saya panggil sebagai pemukiman Menteri Besar. Tapi kali ini saya akan bersama untuk melihat situasi sebenar di peringkat institusi dan mendengar sendiri keluh kesah pelaksanaan dasar di peringkat akar umbi. Kita juga akan pastikan aspek kebajikan terutamanya bagi para mahasiswa dan mahasiswi, pelajar-pelajar dan kaki tangan akan dititik beratkan. Atas konteks ini, saya akan menganjurkan Jerayawara ataupun dipanggil, kalau kita panggil dulu, jelajah. Jerayawara Kampus Madani ke seluruh negara, sama ada
ke IPTA, Politeknik, sebahagian IPTS dan juga college community. Pelbagai program akan direncana dan kesemua kumpulan komuniti institusi akan saya raikan dalam jelajah ini. Jadi visi-visi bersiap sedia. Siap sedia. Warga pendidikan tinggi yang saya kasihi sekalian, di kesempatan ini saya ingin titipkan pesanan kepada keluarga besar KPT. Tetapkan nilai kesegeraan dalam tindakan dan jadikan kelaziman penambahbaikan berterusan atau prinsip Kaizen sebagai sebahagian daripada budaya KPT. Jangan dibelenggu oleh budaya kerja di takut lama. Kita perlu berganding bahu melakukan anjakan paradigma bagi mencabar status quo dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara. Ingatlah bahawa the brains of the nation sebenarnya berkumpul dalam dewan ini dan dalam kementerian ini. Justru kecemerlangan dan keunggulan adalah suatu kemestian. Kerana dari sinilah penilaian dan pemantauan terhadap kesemua polisi dan dasar negara dilakukan. Ayuh, warga IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, keluarga KPT, sama-sama bantulah dan bersama-sama dengan saya untuk kita gemilangkan wibawa pendidikan tinggi negara dengan semangat kerja berpasukan, teamwork dan prestasi kerja yang cemerlang. InsyaAllah, lebih banyak kejayaan bakal kita capai selepas ini bagi memenuhi aspirasi rakyat dan keperluan negara. Mendayung sampan mudik ke hulu. Ni nak landing kan ni. Sampai ke tebing, dayung disimpan. Warga berilmu tidak melulu. Jadi bitara punya wawasan. Bersama teman bermain guni. Tahu guni Terkoyak guni, kainnya kasar. Pentingnya wawasan Malaysia Madani buat membangun generasi nusa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas ucapan yang penuh inspirasi dan bertenaga itu tadi. Semoga di bawah kepimpinan dan navigasi akan terus gemilang untuk mencatat kecemerlangan di pasar global. Sekali lagi berikan sambutan yang gemuruh. Hadirin sekalian, majlis ini diteruskan dengan sesi bergambar. Untuk itu dijemput para hadirin untuk sama-sama berdiri dan rapat ke hadapan di belakang tetap hormat bagi menjayakan sesi bergambar. Untuk itu dijemput rakan-rakan media untuk bagi menjayakan sesi tersebut. Mohon yang sebelah kanan dan kiri untuk rapat ke tengah. Belakang situ. Hah? Sini. Ngobrol lah. Ngobrol dia. Bukan nak dulu. Jangan. Hah? Soalan apa tanya ni? Soalan? Tu. Ya. Ya. Pagi ke tak ada ni. Media tak ada. Media ni.
I'm okay. We got the check. Paduan oleh Profesor Solo. Tak ingat. Tak dengar. Test. Testing, cubaan suara 1, 2, 3. Testing, testing 1, 2, 3. Kita menunggu sidang media daripada Menteri. Test, test. Test. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Lagi senang aku pegang mic. Boleh. Boleh. Sini bang. Abang utama bang, sini bang. Sini bang.
Tahu dia, lama aman pergi susah nak dulu. Pergi abang. Okey, okey. Tadi ya? Cakap pasal program ni. Okey. Baik. Terima kasih media yang datang hari ini. Utamanya hari ini adalah merupakan hari yang penting bagi warga KPT kerana saya telah menyampaikan sebentar tadi tentang landasan hala tuju untuk tahun 2024. Tapi perkara asas yang saya sebutkan ialah kita tidak akan mengubah apa yang telah dilaksanakan sepanjang setahun ataupun apa yang telah dirancang oleh mantan menteri yang lalu, kerana ada beberapa perkara dasar yang disusun yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Khalid dulu adalah berdasarkan kepada arahan Kabinet. Sebagai contoh, untuk kita melihat National Review, untuk lihat balik dari segi review
sistem yang kursus-kursus yang ada dan termasuk juga untuk merangka kehadapan. Jadi itu adalah keputusan asas yang telah berbuat. Jadi saya telah memberi penekanan kepada semua warga KPT tadi, iaitu saya tidak berhasrat untuk mengubah segala-galanya. Apa yang akan kita lakukan ialah untuk memantapkan sekiranya ada ruang-ruang yang perlu kita laksanakan. Yang paling mustahak ialah bagaimana dasar kerajaan madani ini perlu digerakkan, dibawa bagi mencapai matlabat untuk membangunkan negara dan juga mewujudkan satu sistem yang terbaik untuk pendidikan tinggi negara kita. Oleh yang demikian, saya telah pun meletakkan 5 fokus utama, kemudian 20 perkara yang perlu kita laksanakan sepanjang tahun ini. Ia tidak bermakna bahawa itu adalah satu-satunya. Mungkin akan ada perubahan-perubahan dari masa ke semasa. Akan ada keperluan-keperluan yang perlu kita berikan. Itu yang pertama. Dan seterusnya, saya juga memaklumkan untuk mengembalikan semula ingatan kepada semua bahawa universiti itu mempunyai komponennya. Bukan hanya melibatkan para pensyarah, tetapi juga melibatkan para mahasiswa. Ya, dari segi kesejahteraan mahasiswa bagaimana kita laksanakan. Masuk juga kakitangan bukan akademik yang ada di dalamnya. Dan dalam masa yang sama, dalam konteks Kementerian Pengajian Tinggi bukan hanya ada universiti, tetapi ia juga mempunyai politeknik dan college community yang ada. Dan ini saya rangkumkan dalam ucapan saya pada hari ini dengan mengharapkan agar apa yang disampaikan ini akan menjadi panduan untuk tahun 2024 ini. Karena untuk kita bergerak, ia memerlukan landasannya ataupun perkara-perkara yang kita nak buat. Kita tidak boleh hanya orang kata melakukan sesuatu atas nama ad hoc saja. Yang ada masalah datang kita selesai dan sebagainya. Tak, kita tidak boleh bergerak atas nama itu semata-mata. Sebab itulah saya tekankan tadi dalam penyampaian saya, landasan yang nak kita laksanakan sepanjang tahun 2024. Ya, saya telah pun berbincang juga dengan Kementerian MITI dan termasuk juga dengan MOSTI, iaitu dalam konteks MITI sebagai contoh. Universiti nak melahirkan graduan-graduan gelap, dia kata gelap. AV8 gelap. Semiconductor. Oleh kerana Malaysia merupakan salah sebuah negara besar di dunia ya, dalam bidang semiconductor, maka kita perlu memikirkan bagaimana untuk melahirkan ramai graduan-graduan teknikal, sama ada di peringkat politeknik, ya, di peringkat college community ataupun di peringkat universiti, untuk melahirkan graduan-graduan yang mempunyai kecenderungan ataupun pilihan dalam bidang ini. Bagi Zafrul memaklumkan pada saya sebagai contoh, keperluan kepada bidang semiconductor kita sangat-sangat diperlukan kerana ada dimaklumkan ada kekosongan lebih daripada 40,000. Di kemampuan di universiti berapa? Kalau hanya sekadar 5,000 tentunya kita perlu membuat perancangan. Termasuk juga di politeknik. Saya bukan hanya bercakap di universiti tetapi juga melibatkan politeknik dan college community. Ya. Unit di mana? Tidak ada. Saya tidak sampai berita itu kepada saya, walaupun saya dengar daripada di luar. Tetapi saya nak maklumkan sehingga tidak ada arahan secara terus ataupun disampaikan secara tidak langsung kepada pengetahuan saya. Jadi saya telah pun maklumkan juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam
apabila beliau juga membangkitkan perkara yang sebegini. Saya kata berdasarkan daripada maklumat yang saya telah pun semak dengan pegawai kanan saya, betulkah ada usul ini, tapi mereka maklumkan dengan saya, tidak ada dimaklumkan apa-apa kepada mereka seperti yang dikembang-kembangkan. Tak tahulah nanti saya nak kena cek betulkah tidak, tapi tidak ada, dan mereka telah pun semak dengan pihak militan sendiri. Ya, saya minta DG semalam cek betul atau tidak. DG telah mendapat maklum sah bahawa tidak ada usaha langsung untuk menutup militan. Baik, terima kasih William. Alright. Clear. Lalu Kerjasama dengan